Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasir dan hari ini aku akan pergi rehlah di Pantai Geting. Bukan aku seorang je lah. Ini program sekolah. Jadi satu sekolah pergi. Untuk korang yang tak tahu rehlah tu apa, serius lah. Korang tak tahu ke rehlah tu apa? Ya, aku pun tak tahu juga. Kalau ikut pemahaman aku lah, rehlah ni dia macam program sekolah yang bawa pelajar pergi jalan-jalan macam tu untuk menyegarkan otak macam tu lah. Itu pemahaman aku lah. Sekarang pun beg aku dah siap apa semua ni. Beg besar, beg kecil semua ada. Dan ini adalah tentatif program rehlah dekat Pantai Geting nanti. Okey, korang dapat tengok. Kita akan pergi pada hari Selasa, hari ini. Pukul 8.30 pagi berkumpul di Manhal sekolah aku. 9 pagi bertolak, 10 pagi sampai di destinasi Pantai Geting tu 4. Dari 8.30 pagi sampailah 11.30 malam tidur. Lepas tu pada hari Rabu iaitu esok, pukul 5 pagi kita bangkit daripada kematian sekejap kita. 5.50 solat subuh, baca maksurat sampailah pukul 12 tengah hari, kita bertolak pulang. Senang cakap, kita duduk 2 hari 1 malam. Dan ini adalah senarai barang keperluan rehlah pelajar 2025. Keperluan peribadi, pakaian dan keperluan tambahan. Dan notis dia, pastikan semua pakaian yang dibawa menutup aurat dan mematuhi syariat Islam. Siap! Aku akan pergi ke Dewan Tahfiz aku tu pukul 8. Jadi sekarang ni pukul 7.42. Aku nak pergi ambil sarapan dekat kantin je. Sebab tahfiz aku dengan rumah aku ni dekat je. Jadi kantin pun dekat juga. Ya, rumah aku dekat dengan tahfiz. Jadi aku lali. Okey, sudah sampai. Nasi goreng. Mak aku tadi tu pun dah goreng ayam. Jadi aku makan ayam goreng ni dengan nasi goreng ni lah. Okey, sekarang ni aku dah sarapan. Lepas tu sekarang dah pukul 8.10 minit. Jadi kita akan gerak sekarang juga. So, Bismillahirrahmanirrahim. Semua pelajar kena tunggu dekat Dewan. Dan bas tengah on the way. Hampir sampai dah. Aku terus skip perjalanan tu sebab aku pun tak tahulah nak rakam apa dalam bas tu. So sekarang ni dah sampai. And sekarang ni on the way nak turun. Bismillah. Tengok kita ada. Jangan solat, sains semaya, semua pelajar kumpul sini, kita semaya di Dewan ini. Okey, lepas taklimat ustaz tadi tu, buat masa sekarang ni kita akan santai-santai dulu, mandi-mandi macam tu sebab nak masuk bilik tak boleh lagi. Jadi sekarang ni pelajar-pelajar kat belakang tu pun dah tukar-tukar baju apa semua tu untuk mandi kolam. So sekarang ni aku pun nak pergi tu mandi kolam juga. Jadi ya kita pergi. Tu banyak selipak kat sini. Bismillah. Apa? Wow.
Sakit. Boleh dengar dia pun. Betul. Hati-hati. By the way, siapa yang tanya yang telefon aku ni boleh kena air ke tak? Sebenarnya tak. Cuma time aku tak mandi kan aku pegang telefon aku and aku angkat tangan aku. Jadi telefon aku tak kena air lah. Macam tu. Ya, aku dah selesai mandi dah. Aku naik awal sikit sebab aku pun malas nak mandi lama-lama. Dan sekarang ni aku nak pergi tukar baju. Okey, sekarang ni aku dah mandi, dah tukar baju apa semua tu. Sementara banyak masa lagi ni aku nak buat video TikTok jap. Kepada yang belum tahu TikTok aku, korang boleh follow. Yang dekat belakang ni tengah ambil gambar. Yang ni tengah push rank, yang ni pun tengah push rank. So sekarang ni dah pukul 12.30. Dan sekarang ni kita dapat masuk bilik lebih awal. And lepas ni kita akan pergi makan. Lepas kita letak beg ni kita akan pergi makan. Lepas tu baru kita solat. Okey, letak sini. Molek. Okey, kita dah letak beg dah dekat dalam bilik itu. And kita duduk kat depan dewan ni and makan dekat sini. Sebab dia orang sediakan makanan dekat sini. Alhamdulillah. Nasi apa ni aku tak tahu. Ambil air dulu. Mungkin tutup mulut. Air gabion ni? Air teh. Tadi tu buka dah tadi yang mungkin tutup mula. Alhamdulillah. So sekarang kita dah selesai makan dah dengan orang-orang lain. Orang-orang lain tak siap lagi rasa. Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak masuk bilik. Oh. Git. Biar. Tu. Tengah halau bodak. Tu, biar. So kita rehat dulu sebelum lepas ni kita pergi solat zuhur. Nah ya Allah. Okey, kita sudah selesai solat zuhur. Alhamdulillah. Dan tentatif pada waktu tengah hari ni tak ada apa-apa, kita santai je sebab sekarang zuhur panas-panas kita kan tak nak jalan tempatan. Ada 2 gelas air, ada apa ni? Ubat lipat. Okey, kita boring sangat, kita keluarlah tengok bilik orang. Assalamualaikum, saya datang nak raya. Assalamualaikum. Didi. Pada boleh tengok ah. Boleh. Besar TV. Terima kasih. Tapi dari segi bilik sama lah. Mereh. Kita pergi apa panggil menjajah bilik orang lain pula. Okey, boleh lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nak menjajah bilik ni boleh tak? Dah siap dah. Jom nyanyi dekat situ. Jom. Yo, lebih kurang je. Hampir semua kabin sama buat teh, buat gambar tu, buat teh. Buat teh, buat apa, buat teh? Alhamdulillah. Kita berada di pintu Pak. Di Thailand. Weh, masih itu. masuk Twitter.
Lepas tu yang ni tengah buat persiapan malam ni sebab malam ni ada BBQ. Kita tengok ada orang tengah lepak apa. Oh, tengah ambil ayam. Patut lah. Okey lah, dia orang lepas ambil ayam tu, aku nak pergi menjajah bilik dia orang dekat kabin 10. Mantap. Assalamualaikum. Bapak bersepah baju dia. Ho ho. Dia buat macam rumah sendiri gila. Kita pergi kat tempat bilik lain juga. Wah, tak usah nak video lah. Beli Maggi RM10,000. Maggi lagi. Bila musuh sama aku, bila musuh naik aku. Okey, rupanya dekat kabin 5 pun makan ayam juga. Okey lah, kita lari dulu sebab ramai sangat dah orang dalam kabin 5 tadi tu. Jadi kita balik ke kabin semula lah. Assalamualaikum ya. Ya lah mau ya bilik kita. Tengah panggil sunyi kali. Gelak so game molek. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke Dewan untuk solat asar. So ni tak ada buat apa-apa pun selain kacau kabin orang, lepas tu duduk kat kabin sendiri and layan telefon sampai mabuk. Assalamualaikum, kami datang nak raya. Semua pelajar dah sampai. Ini bubur kagaga. Ada kaki. Biasa. Oh, bubur. So, waktu petang ni macam biasa tak ada apa-apa aktiviti pun, cuma stay enjoy and santai macam tu je. Ikut suka hati lah, nak mandi ke tak nak ke, nak duduk dalam bilik ke sampai esok kata ikut suka hati. Dan sekarang ni aku tengah tengok orang tengah main bola tampar. Hai Kashfillah, tengah buat apa ni? Bakar api. Ini tempat bakar api kan? Ya, tempat bakar api. Kat sini. Kucing. Tengok tu. Tengok tu. So sekarang ni daripada aku tak buat apa-apa, aku nak pergi mandi kolam. Kita salin baju dulu. Okey, sekarang ni aku dah tukar baju and dah ada dekat kolam. Ini jadi guys. Hello. Jawab makcik, pandai rosak. Aku mau bayar. Hati-hati, hati-hati. Kok teh dapat juga. Ayak mana buat teh. Oh, tu dia sama ni. Ya, buat teh pasal teh. Biar pasal teh. Biar. Ya Allah. Pertarungan. Oh, jadinya aku dah bodoh tu. Bila kamu. Ni memang nak berlawan sebenarnya.
bijak. Benar. Okey. Aku jaga biar silat dulu. Bodoh. Saling berlawan. Apa? Ada. Okey, kita sudah selesai mandi. Jadi kita nak pergi tukar-tukar baju lah. Okay, Afiq. Yes. So lepas ni kita akan pergi ke tempat dewan tu and makan. Dikira makan malam sekali kot. Lepas tu kita akan solat maghrib dan InsyaAllah akan ada macam kuliah macam tu sampai isyak. Lepas isyak tu kita akan buat BBQ. Makan apa kita kali ni? Ya, bubur selada. Ini ayam merah kepedah ni. Ya. Assalamualaikum. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال So sekarang ni dah siap dah kuliah apa semua. Dan sekarang ni tengah azan isyak. So lepas ni kita akan solat isyak. Okey, sekarang ni kita dah selesai solat isyak. Oh, nak kecek dengar lah. Dia tengok duduk. Telefon bu siapa yang rakit kamera tak betul lah. Okey, beres. Ya, kau dapat tengok ni. Inilah persiapan untuk kita BBQ. Okey, hari ni kita nak makan mukbang pania. Tak apa waktu lagi deh. Pani kita nak makan mukbang. Mukbang ayam bakar, babi bakar, kambing bakar. Lepas tu macam-macam lah, sedap-sedap lah bakar-bakar. Faham dah. Ni tu yang mula. Percubaan untuk membarakan api. Boleh macam tak? Oh, inilah makanan mentah dia. Depot teh sedang buat air Milo ais. Alhamdulillah. Milo kau. Bismillah. Let's go. Ada banyak makanan ni. Main buat dia anak. Bismillah. Muka nak apa? Ayat tak sih? Alhamdulillah. Selesai juga makan apa semua. Lepas tu dah mandi kuat dalam tadi tu. Cuma aku tak rakam sebab tu just video. So sekarang ni aku dah makan apa semua. Semua pelajar pun dah makan dah. Dan sekarang ni tak tahu nak buat apa. Mungkin tidur lewat kot. Layan phone sampai 3 pagi. So sekarang ni aku baru bangun.
Dan itu ada orang kejut, dia ketuk-ketuk pintu kabin. Kita orang kuat gila. Sekarang ni pukul 5.30, lepas ni akan pergi solat subuh. Ya, sebenarnya aku nak cakap aku baru bangun, lepas tu aku baru mandi. Sekarang ni aku nak pergi gosok gigi, lepas tu aku nak pergi ke dewan, nak pergi solat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ambil dulu. Ini mie goreng Okey, selepas aku sarapan mie goreng dengan Milo ais, aku pun ada nak pergi mandi untuk last lah ni. Sebab nanti pukul 12 kita kena check out dah, jadi tak boleh mandi lah lepas ni. Kita letak dekat sini. Main dah lah, tak main. Semua ni tahu apa? Kita naik je lah. Penat dah aku berenang sana sini. Aduh. Tu dia orang masih berenang dekat sana belakang aku ni. Okey lah, aku dah selesai mandi dah. Jemur-jemur baju yang basah apa semua ni. Aku nak pergi menjajah bilik orang lah. Assalamualaikum. Okey. Kita masuk. Wadaw. Allah, Min. Tidur, Min. Min. Tidur. Oh. Woi, masih bersantai. Padahal orang duduk luar tengah kemah-kemah dah ni. Tapi hok ni ada lebah ni. So itu saja video aku tadi ni, sebab sekarang ni pun on the way balik. Jadi kalau aku tunjuk aku on the way balik pun tak ada siapa nak tengok juga kan. Pelik lah. So itu saja video aku tadi ni. Jangan lupa tinggalkan jejak korang dekat video ni dengan cara like dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.